Keputusan untuk membuat rumah kayu sendiri telah mula memberi kesan kepada saya. Saya dah lama tak dapat ride pada hujung-hujung minggu seperti sebelum-sebelum ini. Apalagi apabila saya membuat keputusan untuk menambah tingkat atas pada rumah kayu yang saya sedang buat ini. Semuanya menjadi semakin rumit. Apalagi apabila saya membinanya sendirian, sorang-sorang. Kadang-kadang ada timbul juga rasa menyesal, tapi saya tidak dapat berhenti. Semuanya perlu diteruskan sehingga selesai. Sekarang saya dah mula menyiapkan tingkat atas rumah kayu ini. Semakin tinggi, makin rumit pula kerja-kerja yang perlu dibuat. Untuk memasang bahagian-bahagian tertentu, saya perlu berulang kali naik turun tangga. Ini adalah sebahagian rutin dari kerja-kerja pemasangan rangka kayu yang perlu dilakukan. Nampak macam laju. Ini sebab saya lajukan video. Realitinya, kerja agak lambat dan memakan masa. Sekarang, saya berada di ketinggian maksimum tangga saya iaitu setinggi 14 kaki. Cabaran membuat rumah dari kayu rumah terpakai ini antaranya ialah kayu-kayu tidak semuanya lurus dan sering mempunyai berat yang berbeza-beza bergantung kepada jenis kayu. Itu tidak mengambil kira lagi tahap kekerasan suatu kayu kalaulah terkena kayu cengal. Pada 2 minit berikut ini, begitulah realiti kerja sebenar untuk menaik dan memasang sesuatu kayu. Kali ini, kayu ini memang agak berat. Untuk kerja pada ketinggian seperti ini, saya perlu pastikan yang tangga yang saya letakkan perlu dalam keadaan stabil. Kemudian, barulah saya boleh secara perlahan meletakkan kayu ke kedudukannya. Ini adalah kayu yang terakhir pada posisi ini. Segalanya berjalan lancar, tapi perlu dilakukan dengan perlahan-lahan dan berhati-hati demi keselamatan. Selepas meletakkan sesuatu kayu pada kedudukannya, apa yang perlu saya lakukan kemudian adalah untuk memasang skrunya sahaja. Tapi, saya terlepas satu perkara. Kayu kali ini lebih keras dari biasa dan beginilah kadang-kadang yang boleh berlaku. Cabaran demi cabaran yang kadang-kadang membuatkan diri tertanya-tanya. Kenapalah nak buat tingkat atas ni? Tapi semuanya perlu diteruskan. Nasib saya baik, saya sentiasa pastikan yang sebelah tangan saya perlu berpaut kuat pada kayu. Selain tangga, perlu dalam keadaan stabil. Mungkin sebagai peringatan kepada diri saya sendiri atau anda yang sedang menonton video ini. Sebagai langkah keselamatan tambahan untuk kerja-kerja sebegini, bolehlah dipertimbangkan untuk mengikat tangga terlebih dahulu untuk lebih selamat. Apapun alhamdulillah, saya telah berjaya memperbaiki dan menyelesaikan bahagian ini. Sekarang cuaca pun dah semakin panas, tibalah masanya untuk berehat dulu. Kadang-kadang time-time macam ni, teringat pula bilalah agaknya dapat ride semula hujung-hujung minggu, sebab buat masa ini, semuanya sibuk dipenuhi dengan kerja-kerja untuk menyiapkan rumah kayu ini. Biasanya selepas tengah hari, saya akan menyambung semula kerja-kerja berbaki sehingga petang. Beginilah hampir saban minggu. Kepenatan bukan sekadar pada kerja-kerja buat rumah sahaja, tetapi saya perlu memandu lebih 2 jam untuk ke lokasi tapak rumah. Lebih 2 jam pergi dan lebih 2 jam pula balik. Tapi itulah, apapun yang dirasa, menyesal ke, penat ke, tapi tetap tak boleh berhenti dan perlu diteruskan. Dan setiap kali sebelum balik, perlu dipastikan yang lokasi kerja dikemaskan semula untuk keselesaan kerja-kerja yang akan datang.
time ni biasanya adalah juga hasil-hasil kampung yang saya peroleh sebagai oleh-oleh. Oh ya, mungkin ada di antara anda yang telah mengikuti video-video saya sebelum ini, pernah menonton video-video ride percuitan saya dan tertanya-tanya, kenapa dah lama tak ada video-video ride macam dulu lagi? Jadi video inilah jawapannya. Buat masa ini juga, Honda Vario saya telah tidak ada bersama saya lagi. Dalam kesibukan membuat rumah, saya telah luangkan satu hari untuk ride terakhir bagi menghantar Honda Vario itu kepada pengguna baru. Nak tahu ceritanya? Saya akan share ride terakhir Honda Vario tersebut di video yang akan datang. Apapun insya-Allah, akan ada juga video ride yang akan datang. Yang nampaknya perlulah ada motor baru. Kita tengok sahaja rezekinya nanti. Terima kasih kepada anda yang telah menonton sehingga ke tahap ini. Jom like dan subscribe untuk menonton video-video yang akan datang. Sekiranya anda mempunyai pengalaman buat rumah atau apa-apa pandangan, bolehlah kongsikannya di ruangan komen. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.